Assalamualaikum semua. Nama diberi Muhammad Zaiman dengan nombor kad pengenalan 070324102163 daripada unit Bahasa Melayu 4 daripada kumpulan 1. Hai, nama saya Nur Fatihah Safia binti Hasbi. Nombor kad pengenalan saya 0708-2611-0438 dari unit BM 4, kumpulan 1. Wah, cantiknya. Hai, nama saya Wan Afina Batrisha binti Wan Abu Jabar. IC saya ialah 070529110650. Saya daripada Bahasa Melayu 4 dan daripada kumpulan 1. Itu sahaja daripada saya. Bye. Kejap. No. Apa yang kita nak bincangkan pasal hari ni? Oh, yelah. Kita nak bincang pasal dasar utama 2. Apa tu dasar utama 2 ya? Dasar utama 2 ialah penyertaan murid dalam kegiatan kurikulum adalah wajib. Tapi, bukan saya sahaja tahu yang akan membincangkan tentang topik ini. Tetapi, rakan-rakan saya pun akan membincangkan juga. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton pembentangan kita pada hari ini. Baiklah, yang dihormati guru pembimbing, rakan-rakan sekalian dan para penonton yang saya kasihi. Baiklah, tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah penyertaan murid dalam kegiatan co-curriculum adalah wajib. Kita sering mendengar istilah co-curriculum, namun tidak semua yang faham mengenai co-curriculum dan kepentingannya. Ramai juga yang beranggapan bahawa aktiviti co-curriculum hanyalah aktiviti sampingan di luar bilik darjah. Namun, co-curriculum merupakan komponen yang penting dalam sistem pendidikan negara dan setiap murid wajib menyertainya. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan co-curriculum? Co-curriculum ialah aktiviti yang dijalankan di luar waktu pembelajaran, tetapi ia masih dikira sebagai pendidikan formal di sekolah. Kenapa saya kata ia masih dikira sebagai pendidikan formal di sekolah? Hal ini kerana co-curriculum dia memainkan peranan penting dalam melengkapkan pembelajaran di sekolah. Jadi sebab itulah co-curriculum ni dia ada 3 bidang utama, iaitu badan beruniform, kelab dan persatuan dan juga sukan dan permainan. Jadi nak tahu lebih lanjut tentang badan beruniform, sukan dan permainan dan juga kelab dan persatuan, mari kita tengok dengan lebih lanjut. Yang pertama, kita pergi ke badan beruniform. Seperti yang kita tahu, dekat sekolah kita ada banyak jenis badan beruniform. Contohnya macam Bulan Sabit Merah, Puteri Islam, Tunas Puteri, Kadet Remaja Sekolah, Pengakap dan banyak lagi. Jadi badan beruniform ni kita juga tahu pelbagai jenis aktiviti dijalankan oleh badan beruniform ni. Contohnya macam perkhemahan, latihan kawat kaki. Jadi melalui aktiviti seperti ini ia dapat memupuk diri murid-murid untuk lebih bertanggungjawab, berdisiplin dan juga dapat memupuk kepimpinan dalam diri mereka. Jadi sebab itulah badan beruniform ni penting dalam co-curriculum. Jadi kita pergi pula kepada kelab dan persatuan. Kelab dan persatuan contohnya seperti kelab bahasa, kelab debat, kelab robotik, kelab nasyid dan juga kelab muzik merupakan contoh-contoh kelab yang ada di sekolah kita. Kenapa kelab ini merupakan satu benda yang patut ada di sekolah? Kerana contoh-contoh kelab ini dapat memupuk minat murid untuk menonjolkan diri mereka ke arah yang lebih tinggi. Sebagai contoh, saya dapat lihat melalui seorang murid yang sangat suka dengan muzik, tapi dia tidak begitu handal untuk bermain muzik. Jadi, salah satu caranya ialah dia menyertai kelab muzik untuk bermain dengan lebih dalam dan juga dapat belajar dengan lebih teliti mengenai alat-alat muzik yang ada di sekolah itu. Jadi, dengan lebih lanjutnya, apabila murid itu sudah mahir menggunakan alat muzik, dia dapat menyertai segala jenis pertandingan yang ada di sekolah. Malah murid itu sendiri juga dapat mengharumkan nama sekolah di persada dunia. Dan kita pergi pula kepada sukan dan permainan.
Kita pergi pula kepada sukan dan permainan. Sukan dan permainan contohnya seperti apa? Bila kita cakap pasal sukan, kita mestilah tahu ada pelbagai jenis sukan dekat sekolah kita. Contohnya seperti bola sepak, bola jaring, olahraga dan sebagainya. Jadi, pernah dengar tak perkataan jika minda sihat, badan juga cergas? Sebab itulah sekolah telah menubuhkan aktiviti seperti sukan ini untuk memberikan murid sentiasa sihat, dan apabila mereka sentiasa sihat, mereka juga akan fokus untuk belajar di sekolah. Jadi aktiviti seperti ini juga dapat mengukuhkan persahabatan di antara murid kerana kebanyakan sukan di sekolah sangat menitik beratkan nilai kerjasama di antara satu sama lain. Jadi sebab itulah sukan dan permainan merupakan salah satu aktiviti kokurikulum yang wajib ada di sekolah kita. Kokurikulum itu wajib kerana mengikut peraturan-peraturan pendidikan kokurikulum kebangsaan 1997 dan Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 1 tahun 1985 yang menyatakan penyertaan murid dalam kategori kegiatan kokurikulum adalah wajib di semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. Ini bermakna setiap murid perlu menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti kokurikulum dalam setiap kategori. Misalnya seperti unit pada uniform, kelab persatuan dan juga sukan dan permainan. Hal ini termasuklah pemarkahan yang dikira meliputi bagi semua pelajar sekaligus bagi permohonan ke universiti dan beasiswa. Dengan ini terbuktilah bahawa aktiviti kokurikulum ini tidak hanya membantu dan memberi pelajar dengan aktiviti yang menyeronokkan dan bukan sahaja hiburan semata, namun ia juga mementingkan aktiviti akademik pelajar. Adakah jelas? Sekiranya tak jelas, mari kita sama-sama lihat slide selepas ini. Anda semua mungkin terfikirkan kenapa kokurikulum ini dianggap sangat penting sehingga nak mohon beasiswa pun kena tengok markah kokurikulum. Jom saya huraikan satu persatu. Baiklah, yang pertama kita boleh tengok dari segi kokurikulum ni dia membentuk sahsiah dan juga disiplin murid. Kenapa saya cakap begitu? Kerana aktiviti seperti kawat kaki dan juga perkemahan, dia menanam sikap bekerjasama, menanam sikap patuh peraturan dan juga bertanggungjawab. Kita boleh tengok dari segi latihan berpasukan. Melalui latihan berpasukan ini, murid belajar untuk menghormati arahan dan masa sekaligus membina dan membentuk pelajar yang bertanggungjawab. Yang kedua, kita boleh tengok dari segi kokurikulum ini juga menggalakkan murid untuk mempunyai gaya hidup yang sihat. Kenapa saya cakap begitu? Kerana sukan dan permainan dia membantu murid untuk mengekalkan kesihatan fizikal dan kestabilan emosi. Baiklah, kajian juga menunjukkan murid yang aktif bersukan mempunyai tumpuan belajar dan semangat juang yang lebih tinggi. Saya juga ingin menambah satu info menarik yang di mana sebentar tadi saya ada usik atau saya ada mengatakan tentang markah kokurikulum juga mempengaruhi seseorang individu atau pelajar untuk bagi permohonan mereka ke universiti atau bagi beasiswa. Jadi saya ingin berkongsi tentang kepentingan aktiviti kokurikulum bagi permohonan beasiswa. Aktiviti kokurikulum merupakan aktiviti yang menunjukkan keseimbangan, kecemerlangan tidak hanya bagi akademik namun juga keaktifan pelajar di luar bilik darjah. Pelibatan aktiviti kokurikulum mencerminkan sikap atau Jadi apa contoh aktiviti kokurikulum di sekolah ya? Contohnya seperti pertandingan pidato dan pertandingan debat, perkemahan tahunan, hari sukan negara di sekolah, kursus kepimpinan dan juga program Kitas Muda. Itu saja contoh-contoh aktiviti kokurikulum di sekolah. Sebenarnya ada banyak lagi tapi saya tak
5 je. Bye. Kepentingan pun sudah kita kupaskan, contoh juga kita sudah kupaskan. Dengan ini, marilah kita beralih kepada cabaran dan penyelesaian, iaitu cabaran dalam memastikan semua murid aktif berkokurikulum. Antara cabaran yang menyebabkan murid kurang aktif dalam aktiviti kokurikulum adalah seperti kurang minat atau komitmen daripada murid, jadual aktiviti yang bertembung dengan kelas tambahan, serta kekangan kemudahan atau peralatan. Dengan ini, marilah kita kupaskan bersama-sama. Yang pertama, kurangnya minat dan kurangnya komitmen daripada murid. Hal ini kerana seiring dengan kemajuan teknologi di negara kita, murid-murid atau pelajar lebih cenderung untuk menghabiskan masa lapang dan masa-masa mereka dengan perkara yang tidak berfaedah dan juga dengan bermain permainan video dan menghabiskan waktu mereka dengan gadget. Hal ini secara tidak langsung mampu mengurangkan minat dalam diri mereka untuk menghadiri aktiviti kokurikulum dan secara tidak langsung akan mengurangkan komitmen mereka dalam aktiviti kokurikulum. Seterusnya, jadual aktiviti kokurikulum yang bertembung dengan kelas tambahan. Hal ini sudah sewajarnya akan menimbulkan rasa berbelah bahagi bagi pelajar atau individu untuk memilih di antara menghadiri aktiviti kokurikulum ataupun menghadiri kelas tambahan. Dengan ini sudah sewajarnya atau sudah semestinya pelajar lebih memilih untuk menghadiri kelas tambahan bagi memantapkan kecemerlangan mereka dalam akademik berbanding kokurikulum. Maka sudah jelaslah aktiviti kokurikulum lebih terabai kepada pelajar-pelajar. Baiklah, yang terakhir sekali saya ingin menekankan tentang peranan semua pihak kerana semua pihak bertanggungjawab dan memainkan peranan yang aktif dalam aspek kokurikulum ini sendiri. Baiklah, yang pertama kita boleh tengok dari guru. Guru ni sebagai semua orang tahu, guru merupakan pembimbing utama dan penggerak aktif dalam aktiviti kokurikulum. Guru juga perlu dan dapat memberi inspirasi kepada murid-murid dan menjadi contoh tauladan kepada murid-murid. Kalau guru-guru banyak menyertai aktiviti kokurikulum dan bergiat aktif dalam kokurikulum, maka murid-murid akan turut sama melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum ini sendiri. Baiklah, yang kedua, ibu bapa. Ibu bapa boleh menyokong anak-anak untuk aktif dalam kokurikulum ini sendiri. Dari segi apa? Contohnya, ibu bapa hadir dalam memberikan semangat dalam acara sekolah. Okey, ibu bapa boleh memberikan semangat, motivasi kepada anak-anak mereka supaya anak-anak mereka selalu bergiat aktif dalam menyandang jawatan seperti pengerusi, naib pengerusi, setiausaha dan sebagainya. Kita juga boleh menyertai aktiviti kokurikulum, contohnya dalam segi kelab muzik, kelab kompang, kelab masak dan sebagainya. Dan yang ketiga iaitu murid. Kita lah tu, siapa lagi? Kita boleh juga menunjukkan komitmen dan tanggungjawab dalam aspek kokurikulum ini sendiri. Contohnya, kita boleh melihat kokurikulum sebagai peluang untuk berkembang, bukan beban tambahan. Maksudnya, kita boleh menggalas ataupun menyandang jawatan seperti pengerusi, naib pengerusi, setiausaha dan sebagainya. Kita juga boleh menyertai aktiviti kokurikulum, contohnya dalam segi kelab muzik, kelab kompang, kelab masak dan sebagainya. Banyak lagi kelab yang kalau awak semua nak tahu. Cuma kita je yang nak masuk ataupun tidak. Jadi kita sebagai murid, jom ramai-ramai menyertai aktiviti kokurikulum dan mempergiatkan lagi aktiviti ini supaya kita semua bijak dalam akademik dan juga bergiat aktif dalam Kokurikulum. Jadi itu sahaja pembentangan dari kumpulan kami, iaitu kumpulan 1. Sekian, terima kasih. Bye.